Assalamualaikum guys. Semalam Long dengan Tia datang check up pada 24 bulan 6. Sebenarnya itu adalah last check up Tia, and doktor suruh Tia buat CTG untuk tengok contraction. Lepas tu doktor try seluk tangan dia. Rupa-rupanya Tia dah 1 cm guys. Dah ada pembukaan 1 cm. And hari ni 25 bulan 6 ni doktor sudah datang lagi sekali sebab nak cek pembukaan Tia. Jadi sekarang ni Long dah ada dekat hospital KBJ. Long kejap lagi mungkin akan tahulah berapa pembukaan CM Tia pada hari ni. And tahulah, Long pun dah shaking tangan Long takut pada sama, tak sabar sebenarnya. Cuma shaking. Ya Allah, semoga dimudahkan semua urusan isteri aku pada hari ni, ya Allah. Semoga dia nak bersalin tu dengan lancar and dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Okay, InsyaAllah kejap lagi korang boleh jumpa dengan isteri saya. Okay, InsyaAllah. So guys, Long pun nak bagi tahu, bangun pagi tadi sebelum kita orang datang dekat hospital KBJ ni, dia ada bagi tahu dekat Long dia semalam tak boleh tidur sebab terasa contraction tu. Kalau korang nak tahu contraction tu macam mana, dia perut dia mengeras guys. Kata mengeras, macam ni mengeras. Memang kata ibarat macam baby tu tengah mengeras lah, senang. Dia macam tak senang duduk macam mana saya tak tahu juga. Sebab saya pun first time ni ambil macam tu lah Tia cakap. Jadi Long kesian lah dekat dia sebab datang dengan macam tu Lagi Long dengan Tia ni first time. Memanglah Long tahu orang dekat luar pun memang ramai yang first time. Cuma Long try hadap benda ni dengan bini Long. Long harap tak ada apa yang berlaku lah. Kalau boleh Long nak isteri Long tu dipermudahkan lah segala urusan hari ni. Kalau boleh dia biarlah dia bersalin tu dengan lancar apa semua macam tu. Okay. Ini isteri saya guys. Sebenarnya semalam saya pergi last check up tu. Lepas tu doktor tengok ada 1 cm kan. Lepas tu tiba-tiba doktor, esok ni doktor sudah datang balik pukul 9 pagi untuk cek lagi CTG, jantung baby semua. Tapi datang-datang ni, sudah datang hari ni, tiba-tiba hari ni dah kena pakai baju. Dah masuk labor room dah guys. Sebab bila check dekat CTG tu contraction dah kuat. Tapi saya rasa macam ada dah contraction tu tapi boleh tahan. Tapi dekat dalam mesin tu kuat dah. So terpaksa lah tukar baju apa semua. Duduk kat labor room ni and ambil bilik apa semua kan. Masalahnya B dah pakai baju ni macam baju ni baju stone untuk baju ni lah. Baju macam Bocah pakai baju nak masuk dalam labor room tu. So far okey lah. Kena buat senaman-senaman sikit bagi ada bukaan kan. Tapi isteri saya kuat lah kan, kalau kau nak tahu. Tadi pun dia dah buat senaman sikit-sikit kan. Macam ni, saya tolong pergi boleh. Mana ada. Tengoklah tu. Aku tak tahu mana kalau aku nak push mesti dia main-main. Tak serius. Tak lah. Mesti dia buat labuk dia. Aku dah agak dah jagi. Kalau aku dah beranak mesti dia dia buat labuk-labuk hamba dia tu kan. Okay lah, saya rehat lah Tapi bagus lah Bi tak bagi saya apa tu fikir sakit sangat Yolah, kena happy lah. Okay guys, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Tia Long guys. Tapi Long ada satu cerita nak beritahu guys. Tia ni guys, contraction dia sebenarnya memang dah sakit gila guys. Tapi Long tak tahu lah bini Long ni guna kuasa apa, Avengers ke Power Rangers ke. Dia kuat guys, dia stay macam relax je, boleh tahan apa semua. So Long nak beritahu guys, lagi satu, Tia dah masuk wad sebenarnya. Hari ni adalah hari ketibaan Tia untuk bersalin guys. So mesti korang tak sabar nak tengok Tia Sebelum korang tengok Tia, kan semua orang yang pregnant ni kan akan buat CTG Jadi masa buat CTG tu,
Contraction dia memang sangat-sangat kuat guys. Sampai ke doktor tanya Tia, tak sakit ke? Tahu Tia jawab apa guys? Boleh tahan lagi. Ui, lu sampai ke macam biar betul bini aku ni. Sebab kalau orang lain guys, contraction macam tu memang akan bersalin awal. Dia boleh tahan lagi. Hai, lu tak tahu dah bini lu macam mana. Aku ingatkan aku dah kuat. Betul bini aku lagi kuat pada aku. Memang aku tak nafikan bini aku memang lagi kuat pada aku. So guys, mempersembahkan orang terkuat di muka bumi, iaitu isteri saya. Tintin. Bingung lah mood aku Tak mana ada bi puji saya. Taklah. Saya cuin bukan apa guys. Saya nak bagi semangat untuk bini saya. Saya tak nak tunjuk kesedihan saya. Bukan apa. Saya nak bini saya ni semangat apabila nak bersalin hati. Tapi saya dah jerit tadi. Alah, biasalah tu. Sebab saya takut guys. Alah, takut dah yang. Saya ke kuat. Betul semua boleh tahan. Takkanlah benda ni tak boleh tahan. Yelah, tapi alhamdulillah lah dah masuk buat dah setelah beberapa hari duduk main sakit. Tia kejap sakit, kejap okey, kejap sakit, kejap okey. Lepas tu doktor check up dia dah tengok dekat CTG tu tinggi dah contraction awak ni. Kalau orang lain ni sakit tak ada gelepar dah. Tapi alhamdulillah lah saya boleh tahan sakit tu. Betul. Sebab tu lah duk alik hospital ni dah main 4 hari dah. Lalah masuk ward juga. So kita tunggu kejap lagi pukul 2.30. Oh, itu kata penatnya mari ni apa tadi tu lah. Berdegari di mata kita. Penat juga guys. So ni alhamdulillah hari ni adalah takdir. Itu anak kita orang keluar. So kita orang pun dah tak sabar ni nak tunggu keluar. Bina doa kesihatan hati, semoga dipermudahkan lah masa nak bersalin tu yang InsyaAllah, amin. Dia tahu saya ni seorang yang ibu yang kuat, yang bertanggungjawab untuk anaknya juga. Jadi dia tahu saya pun tak sabar nak tunggu anak keluar. Ya, saya tak sabar mesti dia pun tak sabar nak jumpa kita pun tak sabar nak jumpa dia. Kan? Saya perlu tahu dia memang betul-betul saya sayang. Sungguh. Tapi kan, kalau lah ni saya nak mari sedih dah ni. Saya tak boleh lah. Saya hati tisu. Saya tak boleh kalau bila start cakap situ dulu saya jadi macam Allah. Lepas tu saya cakap lah kalau lah diberi pilihan kan kalau doktor suruh pilih. Jangan lah. Cakap begitu lah. Aku tak boleh. InsyaAllah tak ada gapa lah. Pilih baby tau. Tak ada lagu. Okey. Tarik balik kata tu, tarik balik. Semoga dipermudahkan. Saja nak baby macam gitu. Yang gitu lah. Gila. Kita sanggup. Binok lah boleh. Dua-dua tu atau lepas ada sana tu dua-dua sihat boleh. So lepas ni kita boleh dengar suara baby. Tengok perangai dia. Macam mana aku tu so suka kalau dia kejap-kejap. Aduh lah. Okay lah. Saya pun kuat saya nak kuat tahu. Ya, saya kuat. Dia tahu saya kuat. Saya ni seorang isteri yang kuat. Ya, insyaAllah Bi. Ingat yang kita dah berusaha ni lama dah kita nak anak. Kita nak rasa macam orang lain rasa macam ada sahabat-sahabat Bi ada anak dah. Kita tengok dia happy apabila ada anak. Bi pun nak Siapa nak tengok muka dia macam mana? Dengan sayang. Ya. Tak dapat tengok muka anak Rana. Nak dengar suara dia tu Rana. Ya Allah, tak tahu banyak bang. Buat saya tak boleh kalau berjaga dia tu. Saya kuat lah. Yelah. Sebab tu lah dia tak boleh bagi ayat sedih kan sikit saya. Sebab dia tahu saya kan hati tisu. So dia sebab tu dia buat lawak-lawak hamba dia. Tapi kalau dia buat lawak hamba, saya semacam setengah pula. Saya ni bukti Bi yang saya kuat. Ya. Sini. Jangan risau. Biar selalu ada semangat untuk saya. Selalunya saya dengar ayat brother akan selalu ada di belakang brother. Kali ni tengok tu suami selalu akan berada di belakang isteri memberi semangat dan perjuangan untuk isteri. Okey? Yelah. Okey? Sekarang ni saya rasa macam mana? Sekejap. Masuk.
tadi misi datang. Dan saya dah kena tolak ke labor room dah. Kan? Macam mana saya rasa sekarang ni? Oh, tanya pula. Sekarang ni saya rasa berdebar. Saya tak sabar nak jumpa anak saya. Saya InsyaAllah saya kuat, Bi. Saya minta maaf, Bi. Kalau saya ada salah ke apa, kau tahu. Sebab lorak dah tu. Bisa lah. Macam tak ada, tak boleh nak banyak kecek sebab lorak dah tu. Bisa. Di redor. Di redor saya. Laki-laki minta saya batu. InsyaAllah, Bi. Saya lahirkan anak, Bi. Jagi. Okay. Kuat Okay guys, sekarang tadi doktor dah misi dah masuk. Lepas tu dia kata ready lah nak tanya tolak ke labor room dah. Doktor pun dah ready kat sana. Kita main sayang, Bi. Dia kata main sayang, ni risau. Bi bagi saya semangat Dia berbagi semangat gitu. Push gitu ya. Okay. So guys, pani korang kita tengok momen tu juga. Okay. Sekejap lagi Bi pun kita tolak saya. Okay, Bi, saya minta maaf tau. Satu, saya boleh saya tak ada halal ke makin minum. Lepas tu kalau saya ada rasa bahasa gurau ke apa ke, terkena minta maaf. Masuk. Boleh. Okay lah guys, dah nak pergi dah. Guys, dah kena tolak lah ya. Saya tolong lah. Saya tolong tak apa ke. Oh. Dia tekan bidai. Semangat kan? Okey, masuk ni. Boleh? Boleh. Boleh. Habis tinggal sini. Saya pernah. Saya. Bukan takut ingat aku nak naik dia lain. Kau sipis sedar lah tu. Syukur. Kuat Si kuat yang Okay, bye-bye. Dah ambil bagi dulu atas. Okay guys, so konten ni bersama lagi. Jadi guys, sebelum kita pergi lebih lanjut, jom kita masuk buat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah.
Ya, so ni lah dekor yang Tia Long buat untuk menyambut baby boy kita orang guys. Cantik kan? Indah guys. Ini betul-betul nak menyambut. Tapi ni biasa-biasa je guys. Kita nak buat lebih bebu ni. Nantilah, insya-Allah ada rezeki nanti. So seperti yang korang tengok tadi, Long dah azankan anak Long. Perasaan Long apabila mula-mula tengok anak Long tu, Long tak boleh terkata apa guys. Sebab kali pertama, dapat anak kata happy tu memang sangat-sangat happy guys. Happy gila guys. Boleh dukung, boleh pegang, selalunya jaga adik-adik. Tapi kali ni ada anak sendiri. Alhamdulillah guys. Ini adalah rezeki daripada yang atas guys. Jadi guys, tadi Long tengok anak Long tu, ada muka Long, ada muka Tia. Tapi yang paling pasti sekali bibir adalah mengikut Tia guys. Aduh, Long dah boleh nak bibir seksi Long ni ada dekat anak. Tapi nak buat macam mana dah terjadi macam tu. Tapi tak apalah. Yang paling penting sekali anak saya memang betul-betul sadar guys. Betul-betul sadar. Saya tengok, besarnya anak aku. Apabila Long dukung tu sedap lah. Apa dia kata, sedap dukung, pegang apa semua, dia rasa full. Jadi insya-Allah kalau nanti Long nak mandikan dia tu, kata senang lah. Jadi kuranglah rasa takut sikit. Sebab baby ni mula-mula dia keluar ni kan, dia kan semua benda di tubuh dia ni kan, jadi senang lah Long nak mandikan dia nanti. Macam tu. Jadi guys, tadi naik dekat nursery, pergi timbang anak Long. Sebelum dia lahir tu, last check up tu, dia dalam 3 kilo macam tu je. 3 kilo lah, boleh kata dalam 3 kilo tepat. Apabila dia dah lahir, dia dah keluar apa semua, pergi timbang tu 3.7 guys sebenarnya. Kalau korang tengok dekat story tu 3.47 Sebenarnya tak guys, sebab masa tu anak Long ni dia duduk atas timbang tu, tak diam lah senam. Tak diam. Jadi dia macam ni. Yang paling penting sekali masa timbang tu, dia penimbang dia tu dia main macam ni. 3.6, 3.7, 3.6, 3.7. Yang last tu 3.7. Sebenarnya dia adalah 3.7 guys. Sebab tu lah yang korang tengok tu macam sadar, nampak besar. Pada 3 kilo tepat jadi 3.7 guys. Hebat betul ciptaan Tuhan ni guys. Duduk dalam perut tu. Okey. Mesti ramai tanya, 3.47 tu kenapa ambil yang tu? Kenapa tak ambil 3.6, 3.7? Sebab macam ni guys, masa dia atas timbang tu, Long snap gambar tu banyak-banyak guys. Tapi dia masa tu tengah tak diam jadi dia duduk dekat 3.47 tu. Itulah yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya yang paling betul sekali 3.7. Besar kedai bok, sadar macam tu, sadar macam Long guys. Macam bapak dia. So guys, begitu ramai yang tanya Long dekat TikTok live, dekat IG, dekat komen, dekat story, dekat DM. Tia ni Caesar ke normal? Tapi guys, kalau untuk orang yang dah pernah bersalin ke, yang dah ada pengalaman macam ni, kalau dia tengok konten Long dari awal pun dia dah tahu sebenarnya. Ni bersalin iaitu elective Caesar, bukan emergency Caesar guys. So guys, masuk elective Caesar ni, dia sebenarnya dia dah pilih awal-awal sebenarnya. Macam tu. Tapi kalau korang nak tahu kenapa kita orang ambil elective Caesar ni, ada sebab tertentu lah yang perlu kita orang rahsiakan buat sementara. Tapi kalau korang nak tahu kenapa kita orang ambil elective Caesar ni, korang kena tengok konten satu lagi nanti. Okey? Nanti kita orang akan bagi penjelasan yang sebetul-betulnya. Dia akan korang melagukan apa yang kita orang cakap nanti. Okey? So guys, nanti Tia dengan Long akan bagi penjelasan yang kenapa Long dengan Tia ambil elective Caesar ni. Sebab kita orang dah berbincang dengan doktor, kita nak mengelakkan daripada ambil risiko yang nak cakap macam mana, begitu berat lah. So, kalau korang nak tahu kenapa, korang kena tunggu kita buat konten penjelasan nanti. Sebab sekarang ni Long nak bagi Tia rehat dulu, recovery dulu, nak bagi dia sembuh dengan elok guys. Macam tu. Okay guys, korang mesti rindu Tia nak tengok live konten. Sama lah, Long pun sama guys. Tapi guys, Long ada sedikit kecewa lah sikit guys. Sebab ni kan kita ambil elective Caesar. So elective Caesar ni Long tak boleh mati lah sebenarnya. Jadi Long sedih lah. Sebab Long nak merasa benda tu guys. Nak tengok apa ni, perjuangan isteri Long yang kuat itu. Guys, walaupun Long tak teman dia, Long tahu guys, isteri Long ni memang betul-betul kuat guys. Dia betul-betul memperjuangkan untuk anaknya. Untuk anaknya dan untuk suaminya juga guys. Alhamdulillah guys. Long nak cakap apa, Long rasa Long dah buat yang terbaik untuk isteri Long.
InsyaAllah lah, lu harap dengan apa yang lu buat ni dia rasa selesa lah. Alhamdulillah dah dah berhasil dah. Seketul baby boy yang menjadi superhero untuk mami dia, dan yang akan buat dia, lu kan selalu kacau Tia buat lawak Tia Jadi dah ada 2 orang guys. Tak tahu lah Tia nak handle macam mana 2 orang ni. Kalau bapak dia macam ni kan, yang selalu melawak untuk bini dia, anak dia nanti tak tahu lah macam mana. Lu harap Tia boleh terima lah kekurangan bapak dia dan kelebihan anak dia nanti, okey? Apa pun alhamdulillah guys, yang mana yang mendoakan Tia cepat bersalin, dipermudahkan Tia nak bersalin. Lu sangat-sangat agak guys. Lu tak tahu nak kata macam mana guys, sebab lu terlalu happy guys. Lu terlalu happy. Tahulah guys, mungkin yang pernah rasa benda ni, dia tahulah apa yang lu tengah rasa sekarang ni. Yang tak pernah rasa tu, insya-Allah korang akan rasa nanti. One day nanti korang akan rasa. Korang akan tahulah apa yang saya rasa. Macam tu. Tahulah, pada masa sama kita orang memang sedih guys, sebab masing-masing ada peranan masing-masing. Macam saya nak bagi semangat, nak rasa duduk dalam apa ni, laban tu bersama isteri saya, nak bagi semangat untuk isteri saya pula nak saya ada untuk bagi semangat. Pada masa sama, lu dengan Tia berbincang, sebab benda ni bukan benda main-main guys. Walaupun lu tak boleh teman, Tia cakap dekat lu, tak apa Bi, ini untuk anak kita, so saya kena kuat, and saya perlu perjuangkan benda ni walaupun tak apa Bi. Dia cakap macam tu guys. Lu masa tu boleh cakap apa ni, macam sedih lah guys, sedih, kecewa, tapi nak buat macam mana guys. Benda yang kita plan, tapi yang di atas lebih tahu guys. Alhamdulillah guys, semuanya selamat, kedua-duanya selamat alhamdulillah. Long bangga dengan isteri Long sebab dia seorang yang kuat. Long rasa tadi korang mesti tengok masa Tia duduk atas katil. Lepas tu korang tengok macam Tia tengah lali-lali Sebenarnya memang betul-betul guys, itu Tia tengah lali guys. So Long tahu mesti ramai yang nak tengok Tia and nak tengok senyuman Tia. Jadi guys, buat masa sekarang ni Long, korang kena bagi Tia rehat sepenuhnya. InsyaAllah untuk next konten Tia akan masuk guys. Okay, Long nak korang doakan Tia supaya cepat sembuh dan baby pun sihat. So guys, untuk konten seterusnya Tia akan kembali guys. Korang tunggu je, stay tune je. Yang paling penting guys, kita akan bagi penjelasan untuk konten seterusnya. Jangan lupa tengok konten tu juga. Okay, saya jamin korang tak akan bosan tengok konten tu. Jadi konten ni sampai di sini saja. Saya harap korang enjoy dengan konten ni dan berpuas hati. InsyaAllah kita jumpa pada next episode. Jangan lupa support semua acting, jangan lupa support bini saya, jangan lupa support umi saya, and jangan lupa subscribe yang paling penting guys. Subscribe yang paling penting guys. InsyaAllah saya come back bersama 3 beranak nanti, okay? Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Kita jumpa pada next episode. Assalamualaikum. Bye bye.